Cuma untuk barang-barang yang besar kita memerlukan kain lah. Kita ambil kain tu, contohnya ni kain, jadi kita boleh lapik kat bawah, ni kita boleh lipat benda tu, maksud kita boleh tutup benda yang kita nak bersihkan tu dengan kain. Seeloknya kain putih lah. Jadi kain putih tu kita beli kain cotton dalam RM4 lebih kot 1 meter. Kita rendamkan dalam air yang kita nak baca selawat Fatihah tu tadi. Jadi lepas dah rendam tu, kita keluarkan kain, kita keringkan, rendam mungkin dalam 10-15 minit macam tu, biar dia menyerap kan. Kiranya menyerap ubat dan penawar daripada bacaan selawat Fatihah tu pada kain tu. Kita angkat, kita keringkan. Bila kering, kita balut benda-benda yang kita nak bersihkan tu dengan kain tersebut. Jadi letakkan, hadapkan barang-barang tu ke arah kiblat. Bila kita dah bungkus, kita mohon pada Allah, ya Allah bersihkanlah ni daripada benda-benda yang tidak baik dan sebagainya. Jika ini manfaat, maka pemudahkanlah. Lepas tu kita tengoklah petunjuk macam mana, ada lagi tak gangguan, kita boleh simpan atau tidak. Kadang-kadang ada juga yang dapat mimpi, benda tu marah dan sebagainya. Okey, bila rasa dah bersih, dah selesai, buka kain tu, buang, angkat dengan tangan kiri, sebab kita anggap kain tu dah tercemar, kita buang sahaja. Itulah sedikit sebanyak yang kita boleh kongsikan. Tetapi jika barang-barang tu mungkin barang-barang istana dan sebagainya, mungkin kena pakai kain kuning. Itu kalau tak faham, PM tepi, saya boleh jelaskan, saya tolong guidekan untuk membantu ada barang-barang pusaka yang bermasalah. Okey, jadi ini yang saya ajarkan tu adalah ilmu Allah, dan saya diplomakan, bukan ijazah, diploma kepada anda semua untuk kegunaan dan sebagainya. Ilmu ni daripada Allah, dan kita ni kalau nak sebarkanlah. Semoga dapat membantu daripada jumpa perawat yang bukan-bukan, yang minta bukan-bukan dan macam-macam. Kita cuba ikhtiar dulu kan. Semoga, tapi itikad jangan lari. Itikad tu maksudnya kita yakin bahawa Allah akan tolong bersihkan untuk kita, dan bukannya daripada effort kita, daripada bacaan kita, tidak. Jadi jumpa lagi. Semoga Allah memudahkan urusan tuan-tuan, puan-puan semua untuk membersihkan barang-barang pusaka.